ulas satu kejadian yang Chief Inspector tu bawa saya ni dalam, bukan percubaan lagi, bukan dalam PI lagi, percubaan inspektor dalam tempoh saya ni telah diugut oleh Asmawi ni, Dapi ni, Zaini Zam Sa'ri ni, dengan Mazlan Harun ni, dekat maktab perguruan Puan Afzan, dekat Politeknik, satu kawasan Politeknik Kuantan. Okey, dan berlaku penteburan dan saya cedera. Dan selepas pada tu dekat roundboard tu saya kena pukul dengan dia orang ni. Dan saya disahkan amnesia ketika tu buat kali pertama. Lebih kurang dalam 6 bulan, 7 bulan pergi buat benda lain, pergi belajar. Pergi kursus. Balik tu elok kena lagi. Gaji pula. Pasal gaji, pasal duit tu sampai hari ni, sampai sekarang, sampai lah. Lepas tu kejadian yang lain tu pula, dia orang suruh buka kedai. Dan memang kedai memang dah ada dah. Sebelum pada tu memang dia orang tahu ada kedai. Dan saya beli lembu ketika tu. Kenapa nak beli lembu? Dan lembu yang saya bawa balik tu hilang. Dapi Asmawi Asmuni ni, Zaini Zam Sa'ri ni, dengan Zaini Sa'ri ni curi lembu tu dan jual. Kita boleh minta daripada resources. Satu resources dekat Batang Kali, satu dekat farm dekat Gambang ni. Dekat kawasan Gambang ni ada satu farm tu dia jual. Yang dia penggemukan lembu tu. Dan benda ni berlaku lama dah. Kita nak kena siasat benda ni, tuan-tuan, perempuan. Pasal Chief Inspector tu kena bunuh, memang Asmawi ni memang terlibat. Yang ketika tu ayah dia nak menyerahkan kunci kereta dengan dekat kerabat apa benda Sultan Kedah tu yang baru ni, dalam program Sultan Kedah tu. Anak bini saya duduk melengung, duduk tengok, duduk ingat. Sebab saya tak ingat anak bini saya kena pukul apa benda dia cakap, tiba-tiba dia curi, tiba-tiba dia pakai. Banyak kali kena macam tu. Kereta merah kena, kereta hitam kena, kereta kelabu tu pun kena. Dengan Asmawi dengan Dapi ni. Konon-kononnya dia kawan baik.